Halo geng, halo. Dah sampai dah tempat favourite saya, Baling Kedah. Baling Kedah ni kalau anda nak tahu tempat peranginan paling murah lah di dalam negeri Kedah. Sebab tu lah ramai orang tak tahu. Dekat Kedah juga tiada dikenakan bayaran untuk mandi sungai, semua free. Baling ni orang dia memang simple life lah. Ni dekat Baling guys. Anda kalau pergi Baling, anda tanya perkampungan tepi sungai. Nanti orang kampung ni akan tunjuk naik motor. Cerita pasal Baling ni dengan Gerik ke dengan Pekala Hulu, tempat Baling ni lagi menarik. Okey, ni toilet orang kampung bina untuk pengunjung-pengunjung. Tapi dikenakan bayaran lah. Baguslah penduduk kampung ni. Dekat sini juga kalau anda datang tiap-tiap minggu memang jam. Okey geng, dekat seberang sana ada jugalah tempat camping-camping berbayar milik private geng. Itulah saya cakap, Baling ni dia punya level lain. Janganlah bagi orang politik datang sini. Biarlah kekal dengan orang tempatan dekat sini. Sungai Baling ni kalau anda nak tahu, tahun lepas saya pergi air pasang dia tak adalah naik sangat, tapi air tu warna keruh. Dekat Baling ni juga kebanyakan kedai akan menjual makanan seperti laksa, mi goreng dan kota goreng. Pada waktu makan tengah hari, ikan bakar geng. Tapi jangan risau, murah-murah geng. Okey, bagi macam ni lah keadaan di Baling geng. Tempat ni sebenarnya belum dikomersialkan lagi, tapi tempat ni amat popular oleh pendatang-pendatang daripada negeri Penang dan juga Perak. Dekat sini anda boleh lihat lah, ada camping-camping. Selalu ni Cina suka camping sini lah. Cina dia suka datang sini, buat kemah, makan, masak. Ni Cina lah. Saya tak tahu Cina mana, Cina Selangor ke Cina Penang, tapi Cina lah. Tengok lah sempoi guys. Mereka masak, sungai tak dalam. Kalau nak seberang belah sana kena naik lah. Ini saya rasa tempat ni kalau dekat negeri-negeri lain dah buat tokong lah. Tapi dekat Kedah ni dia tokong dekat belah sana. Dekat sini juga ada laksa, mi goreng. 5 orang tak sampai pun RM30 guys. Saya tak tipu, sangat murah. Saya recommend lah. Dekat sini juga kalau anda malam-malam datang, anda perempuan kan, anda nak pakai bikini pun boleh. Memang syok lah sini, line clear, gelap kan, air pun tak dalam. Tu nampak tu pelancong lah. Ni selalu pelancong Penang lah, Penang. Orang Penang pun sombong tau. Dia ingat sebab dia negeri dia kaya sangat. Bodoh lah. Okey, jambatan ni jambatan private bukan kerajaan punya. Kalau apa-apa jadi, you tanggung sendiri. Inilah jambatan tu. Saya tak cadang lah anda naik. Memang tak bagus lah jambatan ni, goyang-goyang sakit kepala geng. Jambatan ni milik penduduk kampung lah. Memang cara buat dia pun memang macam kampung lah. Okey geng. Macam ni lah keadaan di Baling Tempat lain saya rasa tak ada, kena bayar ni lah, kebanyakan tu lah. Tapi dekat sini sempoi. Duduk kampung ni menyaga tepi-tepi ni. Mereka pakat-pakat lah. Kalau orang datang tu, buka lah kedai, dapat juga mereka merasa duit. Kebanyakan orang Baling orang petani geng. Muka pun lain geng, badan kecil-kecil geng, kurus-kurus. Lepas tu banyaklah kedai-kedai dekat tepi Sungai Baling ni. Anda boleh makan laksa. Okey, bercerita pasal makanan laksa. Daripada 5, saya bagi 3. Memang sedap geng. Kedai dia cepat. Air kita minum air seram dah kan. Makan 5 orang pun tak sampai 25-35. Tu dah beza. Kalau kat KL semua nak belasah duit orang. Haram jadah betul. Okey geng, datang-datanglah ke Baling geng. Kita sokong. Saya suka sebab datang Baling ni, dia banyak macam inap desa. Belum lagi pergi daerah Sik lagi. Daerah Pendang, banyaklah inap desa. Harga pun bawah tututan. Okey, dekat Baling ni, kalau banding dengan Petaling Street, dekat sini wangi geng. Tak ada bau hancing. Macam saya pergi hari tu, pergi Pekan Ipoh kan, bau tahi lah geng. Saya tak recommend lah. Lebih baik kita datang tempat-tempat macam ni. Ini betul-betul baru buat tempat pelancongan. Ini semua atas usaha orang kampung sendiri, modal orang kampung. Janji kerajaan yang kacau. Okey geng, hari ni kita makan laksa geng. Jadilah geng, dengan TOI geng. Mau
banyak usut tak sampai RM25 macam tu lah. RM20 pun boleh dapat geng. Kalau tak ada duit cakap je kat owner saya tak ada duit. Okey geng, jumpa lagi. Mantap paling.